Sabarlah sikit. Apa ini jalan macam kura-kura saja? Hari dah petang ni. Cepatlah, woi. Wah, sejak bila Sing sudah jadi kita punya bapa pula ni, Sob? Dah, ngada-ngada lah tu. Apa ni, Sing? Memekak je kau ni. Woi, Sing. Berapa kau dapat upah jadi bapa kami ni pula? Sini kalau tak bising satu hari tak sah. Apa ni sih bising-bising ni? Kau ingat kami tak tahu nak balik ke? Bukan itu macam. Nanti kalau Abang Budin datang, habis kita dikerjakannya. Kau orang bukannya tak tahu, itu Abang Budin punya perangai. Kalau Wusuf yang dia marah, habis kita semua. Alah, itu masalah kecil je. Kalau setakat Abang Budin tu, apalah sangat. Abang Budin tu, kalau kita bodek-bodek dia sikit, dia tak marah punya. Itu aku tahu punya. Alah, Abang Budin tu bukannya teror sangat. SPM pun dah rapat. Alah, jangan takutlah, Sing. Aku ada. Cik, kau ada ke? Tak ada ke? Apa dia peduli? Dia sudah marah kalau 1 sen pun tak guna. Aku bukan apa Usop. Dulu aku sudah terkena kesekihannya. Sakit, wow. Ada juga. Kalau aku tangkap dia macam apa? Aduh, tolong, sakitnya kaki aku, aduh. Janganlah sakitnya kaki aku ini. Ayo, perlahan-lahanlah, Dol. Kamu mau bunuh aku kah? Kau ni Sing, diamlah sikit. Susah orang nak keluarkan kaki kau kalau kau tak duduk diam. Sakitlah, Bu. Aduh. Oh, kat sini rupanya dia orang ni. Dah satu kampung aku cari. Mak, Abang Budin dah datang ah. Habislah kita tu. Kau orang ni dah tak tahu nak balik rumah ke, ha? Ayam pun, kalau dah petang-petang, dia balik ke rebahnya. Yang korang ni apa nak jadi? Kami dalam perjalanan nak balik lah ni, Abang Budin. Tiba-tiba je kaki Sing tersangkut kat jambatannya. Bukan tersangkut lah, Usop. Tapi terjerlus. Apalah kau punya bahasa Malaysia ni? Itu pun tak tahu kah? Alah, sama tu. Sob rasa mungkin jambatan ni dah reput tak? Pira! Jambatan reput lah, kaki Sing tersangkut lah. Itu semua taktik tak nak kena marah lah tu. Hei, kau ingat aku ni bodoh sangat ke? Yang korang nak tipu aku macam tu, ha? Betul lah, Abang Budin. Kami bukan nak tipu Abang Budin. Takkanlah tiba-tiba je kaki Sing boleh terjelus kat jambatan ni. Kalau tak kerana dah reput. Betul Abang Budin. Jambatan ni dah lama. Memang patut kalau dia reput. Jambatan ni yang korang kata reput ni, Alah Abang Budin. aku akan membuktikan pada korang yang jambatan ni masih lagi kukuh. Ya! Abang Budin, jangan Abang Budin. Jangan. Ya! Abang Budin. Kaki aku, aduh! Oi! Itulah Abang Budin tak percaya cakap kami. Apa Mudin? Apa kata kita memperbaiki ni jambatan? Kerana ia sangat berbahaya kepada penduduk kampung yang menggunakan jambatan ini. Betul kata Sing tu. Silap-silap ada yang kehilangan nyawa, Abang Budin. Lagipun, bulan depan ada wakil rakyat yang nak datang melawat kampung kita ni. Kalau dia lalu kat jambatan kampung ni, tiba-tiba je runtuh. Macam mana? Betul kata Usop tu Abang Budin. Dia tak ya juga tu. Apa kata kalau kita bagi tahu sama Abah je? Tentu dia tahu apa nak buat. Aku rasa tak payah. Sebab jambatan ni reput. Hanya sebahagian lantai saja. Kita sendiri yang akan baiki sendiri. Kalau nak repot pun, bantuannya lambat sampai. Tapi, macam mana kita nak cari papan-papan ini semua, Abang Budin?
Itu kau orang jangan risau. Aku akan uruskan semuanya. Besok, pukul 5 petang, semua tunggu dekat sini. Kemana perginya budak-budak ni, Sob? Senyap aja. Entahlah. Tadi saya nampak Budin dengan Usop macam tergesa-gesa. Entah apalah projek agaknya tu. Awak bukan tak tahu Susuk dengan Budin tu. Ada je benda nak dibuatnya. Yelah, dah lewat petang ni. Si Buden tu bukannya boleh diharap sangat. Mana ni Budin sama Usop? Sudah lama aku menunggu ni. Apa punya janji lah ini macam? Itu pun diorang dah sampai. Hai, kan semalam aku suruh kau orang tunggu dekat jambatan sana, Nun. Apa sebab tunggu kat sini pula? Alah, tunggu sana lah. Sini kah, situ kah, sinun kah. Sama-sama sajalah, Bang Budin. Janji ada tunggu, sudahlah. Kau ni ada-ada je lah, Sin. Ayolah, Abang Budin. Apakah lagi yang mahu ditertunggukan? Mari kita melakukan aktiviti yang sangat mulai ini. Aku sudah rasa, kalau projek kita ini berjaya, bolehlah kita buka bisnes jual jambatan. Apa macam? Setuju tak? Nak jual jambatan. Kau ni macam-macam lah, Sim. Hari seperti mau hujanan lah. Yang pergi tengok awal tu buat apa, Sin? Tolong buat kerja ni, ha. Cepatlah sikit siapnya. Abang Budin, kalau kena hujan, boleh kan ada denggi kah? Banyak tanya pula. Buatlah buat kerja ni. Aduh, jangan marahlah, Dol. Kita kan kawan. Alamak, hujan pula dah. Kalau masuk, hujan dah turun lah. Alah, air bukannya api. Takkan itu pun kau takut. Mereka tak nak masuk, tak balik-balik lagi. Budak Buden ni bukan boleh diharap sangat. Mana saja budak-budak ni. Tantah dia orang pergi ke rumah Hakim yang jadi game tak? Kalau pergi Hakim tak apa. Yang aku risau takut sangat ni, kalau dia orang main tepi sungai. Hujan tengah lebat ni. Kalau air sungai tu naik, kan susah. Dia tak iya juga cakap awak tu. Risau pula saya ni. Aduh, Abang Budin. Air sungai semakin menaikkan dirinya lah. Aduh, serupa macam mau banjir sajalah ni. Cepatlah buat kerja tu, Sing. Hari dah nak malam ni. Sekali-sekala mandi hujan ni best juga esok. Best tu memanglah best. Tapi kalau tahu dek abah aku main hujan, habislah. Kau masa kecil-kecil dulu kau main hujan juga, Esok. Dia mesti tak marah kalau kau main hujan, ha? Kau tak tahu lagi abah aku tu macam mana, Abu. Kau jangan main-main dengan dia, Abu. Ah, Aku nak pergi rumah kawan-kawan si Yusuf tu. Nak cari kalau dia orang ada kat sana. Awak jaga rumah ni. Jangan ke mana-mana pula. Tunggu sampai saya balik. Cepatlah pergi abahnya. Saya risau ni. Dah malam dah ni. Tolong Abang Budin! Tolong! Mak, dia orang hanyut. Apa aku nak buat ni? Abang Budin, tolonglah saya sama. Tolong. Woi!
Ada-ada saja yang tak dibuat oleh budak-budak ni. Sampai malam macam ni tak balik-balik dah. Aku takut kalau dia orang main tepi sungai dalam hujan-hujan lebat ni, macam-macam benda boleh jadi. Apa kata kalau kita cari dia orang di tepi sungai? Manalah tahu kalau ada di sana. Itu baru. Kalau belajar, tak mau. Main-main saja dia tahu. Ini kalau tahu dia punya emak, masih terus punya. Dol! 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 Abu! Dol! Abu! Abu! Dol! Dol! Ya! Alamak! Hampir aku kena bunuh dengan abah aku ni. Yusuf dan kawan-kawannya dah hanyut. Macam mana nak buat ni? Sing! Sing! Udin! Sing! Udin! Yusuf! Oh, sing! Itu macam suara abah aku je. Udin! Sing! Yusuf! Sing! Sing! Hal! Hal! Alamak, apa yang aku nak jawab dengan abah ni? Habislah aku. Sing! 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 Apa itu gerak-gerak dalam semak? Abah! Aduh! Aduh! Woi! Apa ni? Patahlah pinggang aku. Budin, adik kamu mana? Tuas kami cari. Kamu tadi, di mana kamu pergi? Mana budak-budak yang lain? Hai? Tak nak turunnya? Woi, Budin, aku nak tanya ni mana budak-budak yang lain ni? Dia orang dekat belakang. Bukan. Dia orang semua hanyut di arus sungai, bah. Apa saya punya anak sungai juga hanyut? Dia orang semua hanyut. Tak sempat saya nak tolong sebab arus deras. Jom cepat. Kita cari dia orang sebelum hari jauh malam. Pungai, mari sini. Tolong sama aku. Hah? Apa dia? Aku jumpa budak ini. Hanyut di sungai. Mai, tolong aku. Dah jauh kita berjalan. Macam mana nak cari dia orang dalam hutan ribut macam ni? Tak tahulah apa macam mau bikin. Aku rasa peluang untuk mereka hidup agak tipis. Kau tengoklah. Air deras macam ni, mana mungkin budak-budak tu boleh selamat. Ini yang aku rasa nak pukul saja si Budin tu. Dia paling besar. Dia yang paling tak boleh diharap. Ini semua bukan salah dia, Pamat. Sudah mau jadi itu macam, apa lagi mau cakap? Kita cari sebelah sana pula, Pak Mat. Lepas kalau raju kalu, kita report sama polis. Semua berpisah. Senang sikit anak cari dia orang ni. Ini anak Pak Mat kejekit pada satu kan, kenapa? Inilah anak Pamat tu. Nama dia Usop kan? Usop! Macam kenapa? Adakah kawan saya ini sudah mati? Aduh! Apa kau ni, Sing? Cakap yang bukan-bukan. Sorry lah, Dol. Saya tak bermaksud demikian rupa. Engkau ni, Sing, mulut sangat-sangat celupar lah. Jangan gaduh-gaduh lah. Kita sama kawan-kawan. Tak baik gaduh-gaduh. Ini awak punya kawan pengsan saja. Nanti kalau dia sudah jaga, kita orang bawa awak semua balik rumah. Ibu bapa awak mesti sangat risau. Macam mana? Alright tak? Wah, Usop sudah jaga lah sekarang.
Apa kecoh-kecoh ni? Usop, saya ingat kita tidak berjumpa lagi. Sekarang sudah jaga pun. Mari, saya hantar awak pulang ini malam juga. Nanti bapa awak sangat risau. Kau tengoklah Budin, berapa banyak orang susah sebab kau ni. Sekarang ni dah kira kes berat dah ni. Soal nyawa. Kau tahu tak? Entah hidup, takkan tidak adik kamu tu betul. Kalau dah tak jumpa si Susut ni, apa aku nak jawab dengan mak kamu tu? Abu! 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 Kau tengok tu, betapa tinggi harapan bapa-bapa dia orang. Itu nak tengok anak ni selamat. Aku tersangat rindu lah mau jumpa sama saya punya Daddy. Kau orang rindu sih. Kau ni sabarlah sikit. Bukan setakat Daddy aku yang aku rindu. Malah nasi pun aku rindu lah Usop. Sangatlah laparnya perut ini. Balik rumah nanti ya. Aku mau makan sebanyak-banyaknya. Biar pecah perut aku ini. Janganlah cakap pasal makan. Kita mesti jumpa abah kita dulu. Baru fikir pasal makan. Tak sini. Aku buat pasal makan-makan ni jangan main-main. Usop! 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 Aku dengar macam suara Abang Budin dan abah aku ah. Yalah, aku pun kedengaran lah Usop di sebelah sana. Usop! Usop! Yelah, memang sah itu suara Abang Budin tu. Abang Budin! Abang Budin! Abah! Abah! Atuk! Atuk! Usop! Usop adikku! Usop! Abah! Abah! Usop selamat, Abah! Usop anakku. Syukur Alhamdulillah kau selamat, Usop. Anakku! 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 Wah, sekarang sudah pandai, eh? Keluar rumah pun tak ada mau cakap. Janganlah Perli itu macam Daddy. Jom kita balik, Tol. Nenek kau kat rumah tu risau sangat dah. Saya jumpa dia orang masa saya pergi memburu itu, Pak Mat. Ini budak-budak macam-macam hal. Budak-budak memang macam itu. Nasib baik saya nampak. Kalau tidak, kan tahulah apa sudah jadi. Terima kasihlah Kenoba. Banyak jasa awak dengan saya. It's okay. Never mind. Saya mau pulang dulu, Pak Mat. Dari sehari sudah jauh malam lah. Yaudah tu. Nanti senang-senang datang rumah lah, Kenoba. Okey. Saya balik dulu ya, Pak Mat. See you. See you. See you. See you. Budin, Usop, jom balik. Mak kamu tentu risau di rumah tu. Abah! Abah! Saya punya basikal tinggal dekat jambatan sana tu. Besok-besok boleh ambil.